Renjatan elektrik boleh berlaku di mana-mana sahaja, di rumah, di tempat kerja atau di luar. Memahami langkah-langkah asas untuk memberikan bantuan awal boleh membuat perbezaan besar dalam menyelamatkan nyawa. Ikuti bersama kami dan pelajari cara memberikan bantuan yang betul serta langkah-langkah penting yang perlu diambil sekiranya anda menghadapi situasi kecemasan berkaitan dengan renjatan elektrik. Aish, kamu boleh tolong ni Aish? Kawan-kawan, tolong! Aish kena renjatan elektrik. Kamu tolong ambil bantuan daripada cikgu. Saya tak apa, saya pergi ambil bantuan. Kamu tahu tak bagaimana cara untuk menyelamatkan kawan kita? Sekejap, saya tahu cara nak menyelamatkan kawan kita sementara bantuan sampai. Pertama, kita jangan sentuh kawan kita. Takut kita pula yang kena renjatan elektrik. Pertama, kira 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kedua, kita kena cek dia punya nadi okey ke tidak. Pertama, kira di bahagian leher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kedua, cek pernafasannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketiga, tengok di bahagian tangan dulu. Selama 10 saat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian, kita tengok di bahagian perut pula. Ini adalah cara untuk mengetahui pernafasan dia baik atau tidak. Ryan, bukan kau tahu ke macam mana nak buat CPR? Ya, saya juga dah belajar kan. Langkah pertama, kami perlu letak tangan kiri di atas badan ni. Kemudian, kami perlu letak tangan kanan di atas tangan kiri dan menekan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian, kami perlu cek pernafasannya. Jika ia masih lemah, kami perlu buat lebih 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya tahu lagi satu cara untuk membantu pernafasannya. Pertama, kita perlu mengambil tangan kirinya dan letak di dada. Kemudian, ambil tangan kanannya dan letak di sini. Kemudian, angkat badannya dan mengiringkan. Ini salah satu cara untuk melancarkan pernafasannya sementara bantuan sampai. Aish, kamu okey tak? Saya okey. Kamu boleh bangun tak, Aish? Boleh, cikgu. Okey, Google, kita tolong kat. Okey. Kamu boleh bangun kan? Boleh, cikgu. Okey. Okey, cikgu akan dapatkan bantuan di hospital. Cikgu nak terima kasih sebab kamu bagi bantuan kepada Aish. Sama-sama, cikgu. Kami berharap video ini telah memberikan anda pemahaman yang lebih baik tentang langkah-langkah penting yang perlu diambil dalam situasi kecemasan. Ingat ya kawan-kawan, keselamatan adalah yang utama. Jika anda menghadapi situasi renjatan elektrik, pastikan anda mengikuti langkah-langkah yang telah kami tunjukkan dan jangan teragak-agak untuk mendapatkan bantuan profesional secepat mungkin. Sekian, terima kasih.